Sejuta cerita kita ceritakan. Jangan pendam dalam. Ini dia orang dia, ini dia guys. Mana kita nak pergi? Nanti kita tanya dia. Ke seluruh dunia. Yang penting happy buat. Okay guys, yo. Kita dah nak masuk ni Okay, thank you. Okay, jumpa lagi. Okay, bye-bye. Apa? Kat sini pun jumpa orang lah kira. Apa nak buat? Kat sini, kat sana. Tapi tadi kau tak cakap sains. Wah, Kita itulah. penat tadi baru habis. Itulah. Tu pasal penat tadi nak melayan peminat-peminat kan. Siapa kat kedai kopi pun minta ni. Okay guys, aku tadi kira dah gunting rambut dah sedap kan. Habis sekarang ni perut pun dah keroncong. Tapi tak apa, kita buat apa yang patut dulu. Betul. Kita kena buat apa Cik? Kita pergi exercise. Rambut amat dah ringan. Kepala dah ringan. Tu pasal Ha. aku dah lemau-lemau nak panaskan badan nanti untuk malam. Jadi kita pergi lagi dulu lah. Ya, jom. Dah? Tu. Angkat aku. Omak. Jangan pendam dalam, jangan nanti sosial. Luahkan semua ke seluruh dunia. Yang penting happy buat semua. The Bubble Clan. The Bubble Clan. Siut. Rasa tu topi hidup. Panas. Panas gila tu. Itu betul dia panas. Bubble Clan Podcast. Sejuta cerita kita ceritakan. Jangan pendam dalam, jangan nanti sosial. Sekarang kita pergi reki dia tu tempat. Okay. Tempat ni nasib baik kita buat reki siang hari lah Kau tak kehampaan, kekecewaan, kedukaan, kesedihan semua ada kat dalam. Kan? Tapi kita nak pergi tempat lain. So kita better reki dulu. So apa-apa kita nak buat mesti reki dulu. Dalam hidup kena reki. Kau tak reki jangan memandai-mandai nak pergi. Aku selalu terjun botol dia tau. Terjun botol tu kira nasib tau. Kalau kau terjun masuk air okey. Kau masuk lopak. Ni dia guys, dataran mahkota. Nampak. First time tau ni aku masuk Johor. Sekejap. Soalan ni dia announcement first time masuk Johor. Oi, first time masuk Johor, best Johor. Aku rasa korang nak kena ni. Pergi tengok balik video-video. Mm-mm. Betul ke Ahmad first time masuk Johor? Pergi tengok Betul guys. ke tidak atau dia menipu saja? Okay? Real Dicek. or fiction. Hmm. Check it out. Auta atau fakta. Ini besar kan? Ni budak ni belok. Ni pancing ni. Okay, tak ada holding baik. Boleh. Okay, settle. Selamat bang, saya nak masuk sini. Dia dah pejabat joran. Adik, gambang. Kita tidak untuk ke sini untuk memancing, tetapi ke sini untuk memanjat. Tengok bangunan dulu. Kita akan masuk ke dalam untuk reki. Korang tengok video ni sampai habis. Jangan lupa like, follow guys. Okay? Wah, ini jangan lemak. Apa? Aku main gila. Tadi slipper hilang kat masjid kan. Sekarang aku main gila lah kira. Pagi ni aku pakai slipper guys. Ini malam kita akan buat jelajah di sini bersama dengan DJ Far Anwar dari Ria 897 FM. Jadi korang tengok episod nanti malam tu episod lain guys Hari ni kita jalan-jalan ni. Wow, baik tempat dia Baik selalu. Ini tempat aku tak tahu apa akan jadi kalau malam kita episod lain lah malam program lain Tapi for Bubble Travel kali ni kita bawa korang jalan-jalan.
Let's go. Kita bertiga Yeah, depan tu bukan penampakan. Itu bukan penampakan ya. Dia memang daripada dulu roh dia tak boleh keluar daripada tempat ni. Okay Zack, macam mana Zack kita bubble travel kali ni? Ui, dahsyat ni. Ni sungguh orang kata urbanistik ni konsep. Boleh lah Boleh lah. Okay kata aku dengan slipper kau. Itu pasal lah. Aku dah cakap jaga-jaga. Kalau korang nak swimming pool sini pun ada juga. Dengan kaki. Boleh Food spa. Tak ikan je Letak je. Tahu biawak yang settle. Kita ikan Biawak. Jaws. Aku paling jauh. Nampak? Pusat persolekan. Tadi nak hantar kau kat situ. Tapi kau dah potong rambut siang-siang. Setik baik. Bubble clan. Bubble clan. Bubble clan. Tempat dia dah di-abandonkan. Dan malam ni mungkin jelajah ada benda yang akan muncul. Nanti kita tengok macam mana malam ni. Ini korang rasa dulu kedai apa ni? Aku rasa kedai jam. Yang ini korang rasa dulu kedai apa ni? Ni kosong mungkin tempat main claw. Hehe. Sembarang. Apanya? RM10 je. Nampak ni kedai jual RM10 barang. Sekarang kau nak dapat RM10. Kau rasa dia jual apa? Aku rasa dia jual kasut dah. Kasut dah. Mur-mur ni harga. Ini kau rasa kedai apa kat dalam ni? Pakai kedai. Tak juga. Ini aku rasa salon. Ada cermin gitu, ada ni besen. Kedai roti ke? Teruskan ni. Ni confirm. Jam. Perbaiki jam, ganti bateri tali jam. Daripada tahun 2003 sampai sekarang kau tak akan jumpa jam aku rasa. Wow, kira nasib baik 23 kira aku belum beranak sih. Kira 23 tahun lepas kan aku belum beranak. 23 tahun lepas kau belum beranak? Aku muda lagi. Macam geram ni kau. Oh, aku yang paling tua. Yelah 2003 kau dengan aku kat Switzerland Special Force betul? Correct. Yang kita ada misi tu. Betul. Pusat persolekan. Ni lah terima. Tadi kita nak bawa sini tapi kau dah pergi gunting dulu kan. Facial lah, facial. Facial kam gunting rambut juga. Rambut kat mana?
susah kalau kita ni heavyweight macam tu. Kata cermin tu dah lama tidur kat bawah. Kau datang tu terkejut dia. Eh guys, korang pernah pakai ni handphone tak? Alcatel. Alcatel jadi ni legend ni semua. Motorola. Ni flip itu je. Apa? Bebek. Bayangkan kalau jatuh. Dia satu kali slip and fall. Fatality. Mana ada lagi komputer compact? Dah tak ada. Dah tak ada. Oh ya, compact kira lama shoot. Kira kau pakai compact dah bagus lah. Tu, sikit. Nak on komputer, loading dia tunggulah 15 minit, setengah jam. Mana budak sekarang apa rasa apa kita rasa ni. Gagak berani perkasa. Abang datang sayang. Tak, Crow Zero. Apa? Oi. Keluar baik-baik sikit. Keluar baik-baik sikit. Takut dia. Kalau tidak jatuh. Bak, yun jadi. Start dia. You cantik. Di Bukit Timah biasa-biasa tau. Kau belum lagi pergi jelajah. Kau pernah dengar tak? Jerejak. Kau pernah dengar jerejak tak Haji? Apa? Itu minta tolong member dia. Dah tengok je dah video. Oh. Itu dia sadar lah. Ya kan? Sana menanti di sini menunggu guys. Okay guys, kau nampak buaya? Nampak? Tu, nampak? Buaya tu, nampak kan? Dia tengah nyanyi, tengah. Okay, sini, nampak? Tak nampak. Alamak geng, kita kat bowling center tau. Bowling center. Sayang. Oh. Tapi dia tak ada lift. Oh, dia dah habis kan lah? Tak ada apa-apa lah. Aku rasa bowling center dekat dalam sana somewhere. Tak atas. Pasal ada tangga lagi ni. Okey. Ini setakat pintu aja. Hello? Ayanda? Saya berkenal dengan ni building kat sini. Berapa harga dia? Banyak projek-projek kita dapat. Bila fikir mungkin duit ni. Kalau setakat keluarkan 15 juta, mungkin cover. Tapi keuntungannya dalam 50 lebih juta ke atas. Boleh Ayanda? Okey, besok kita deal. Bye. Assalamualaikum. Tadi Hayal habis. Itu dia gol! Gol yang pertama yang telah disumbangkan oleh itu dia tendangan sudut yang pertama yang dimiliki oleh Steven Tan. Steven Tan pas kepada Malik. Malik breaking pula. Alright guys. Kejap. Kamu. Cuba tengok mata. Okey, tak apa. Kita macam main in black lah kira. Okey, 3, 2, 1. Okay guys.
Dah kita dah explore tadi bangunan kat belakang ni. Daripada dekat G sampai ke kapak. Betul. And tempat ni memang very happening pada aku pasal aku suka dia punya estetik. Very rustic Yep, correct. And teringat zaman-zaman kita dulu. Sama-sama kegemilangan kita. Yes. Mana kau tak pernah pakai tu handphone lama, Alcatel. Alcatel. Compact komputer. Apa yang kita tak pernah pakai? Tak, Masa dulu kita pakai, kita pakai. Diorang tak pakai. Orang. So nampak tadi kita dah explore. So jangan cakap kita cik hantu, tapi actually kita just exploring the building itself. Dah. Tanpa buang masa, aku pun dah berkeroncong. Haus. Ahmad dah komplain macam nak pitam. Acik pun dah haus. Kita pergi makan. Jom, let's go. Apa sedap bang? Semua sedap. Ya, itu dia jawapan yang bernas. Semua sedap. Ya. Kita kena semua apa? Ha? Tak boleh juga. Jangan. Makan. Hai, Bang, ini kedai Al Hilal dah berapa lama kat sini? Al-Halal. Al Hilal dah Ya. berapa lama? Sudah berapa lama? Ini 3 tahun running. 3 tahun. Dulu sini depan Pasar Karat kan? Ini pasar ke sana. Sekarang sudah di sana. Ya, Oh. ya. Okey, you kerja sini dah lama? Ah, ya. Okey, nanti you tengok apa sedap bagi kita makan sedap-sedap. Oh, boleh. Okey, ini Recommend apa? Recommend. Lagi? Ambut. Kuah. Ayam sambal. sur. Boleh. Bos. Rasa dah abah. Gobes. Kosis. Tunjuk kamera, tunjuk kamera. Ya. Ini masuk YouTube tau. Lepas tu telur asin. Lagi? Telur asin. Ini Beda. Kuah kasih campur boleh. campur semua. Ikan pula. Okey. Lagi satu. Jangan banyak-banyak. Boleh. Okey. Ada apa lagi? Lagi? Lagi ya? Okay, telur. Telur. Penuh. Apa lagi ya? Sedap ah. Telur apa? Ini dah telur kamu. Kopis. Saya tak makan sayur. Sayur. Tak nak makan. Boleh. Okeylah, gitu je lah. Kena baik kau makan western. Okey, itu sikit. Boleh. Semua lah. Syukur. Okay guys, nampak aku dah kupik ayam. Ni nasi kandar. Apa? Hilal. Al Hilal. Aku nak cakap Al Hijrah pula. Kau kira beriman punya orang tau. Betul. Orang-orang yang beriman. Kasut tak pecah. Apa? Belum mula. Jelajah tadi dah jelajah. Adakah lepas ni kita akan mencari kasut? Mungkin dia. Okey, tadi kau dah dengar Zack Zaidi cakap. Sekarang Zack apa? Ha? Zack apa? Zack Zainal. Apa? Zack Efron. Asyik kau tukar nama lah. Okay guys, so aku punya is daging kambing, telur mata lembu, itu saja dengan kuah kicap. Asal. Aku carnivore. Yeah. Kan lebih baik kau beli western je tadi. Western tak ada, Mat. Aku kalau makan sayur, aku allergic. Okay geng, kita siapa dia dulu lah Ini apa, Mat? Ni kau punya? Ini aku punya ada kambing, Ada kambing. ada telur rebus, ada sayur, Gobes. ada kobes, itu saja. Kita bagi sur sama dia punya kuah. Kau punya pun boleh tahan juga XXL Weh, apa lagi? Siapa dia? Makan. Let's Bismillah. go. Jemput. Oh, dah gelap lah Dah Dah malam ni. Dah malam, dah kekenyangan nasi kandar street. Salah.
Kanda. Zack Zaidi. Okey, buka lampu sikit, buka lampu belakang. Tak nampak. Lampu mana kan? Kegelapan membawa sebuah misteri. Dan kegelapan juga membawa kekenyangan, kengantukan malam. Kan? Okey geng, sekarang ni apa cerita? Nak ke mana kita? Belum habis lagi kita pay bubble travel Beli kasut dia pecah. Yeah. Itulah, aku baru nak start jelajah. Aku cakap, kenapa macam kasut aku basah ni? Dan aku baru perasan, boot tapak aku dah pecah. Kira belum jelajah kau minta gam gajah. Itulah. Dan terpaksa pergi cari kasut. Takkan aku nak berkaki ayam kan? Tempat tu dah maha berbahaya. Kalau ilmu tu tinggi, apa salahnya tunjukkan sikit kaki apa. Kita orang yang orang kata humble, tak nak bercakap riak kan. Nanti penyakit ain pula kan. Tapi tak apalah. Ain lah. Ain jiran sebelah. Itulah. Kan? Jadi Okey. kita pergi cari kasut. Let's go. Okey, ciao. Oh Zack, kau pakai kasut apa ni? Mana tahu sponsor nak sponsor kau. Itulah, aku pakai kasut apa yang boleh muat. Topi ada nama lah. Dulu ada branding sendiri. Wow. Sekarang dah tak ada, dah tak kuasa. Ini mungkin pakai jelajah. Okay, Adidas tu. Tapi tak tahu muat tak muat. Jangan pakai kasut kuning tu. Kita cuba dulu guys, kita sekarang dekat Plaza Pelangi di Johor Bahru. Ayo Johor. Ini dia. JC termahal di dunia. Klub yang paling mewah, paling megah. Ini dia Glory Man United. Lain klub tak ada. Okey geng, menandakan tadi aku pergi solat Jumaat, aku dah dermakan kasut aku kepada ahli masjid. Jadi aku kena carilah slipper baru. Jadi aku rasa ini macam ngam Ada bunga-bunga macam ngam Ke yang lain? Kita tengok yang mana kena Ni macam kena macam ngam. Kan? Kita tengok dulu, let's go. Alright guys, so sekarang ni kita dekat Plaza Pelangi tau. Kita cari dulu apa yang kita nak cari Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Sangkut. Best juga vlogging. So ini adalah percubaan pertama untuk vlog. Okey, nampaknya Zack dah pun membuat pilihan beliau setelah 3 jam guys. 3 jam kita berada di dalam kedai ni 3 jam Aku tak rasa pun 3 jam tau. Tapi apa nak buat? Artis tersungkur 3 jam. Orang biasa setengah jam. Betul. Tadi dengan security semua kan kita nak tahan, nak masuk, nak rempus security clearance. Correct. Aku juga. Apa salah aku? Aku Nama kau Zack Zaidi. Jack Zaidi. nama aku. Okey, nampaknya dia sudah equip dengan kasut baru Okay, untuk kasut dah terpaksa jelajah kita episod pertama Kan, sayang tau sertibut tu. Dengar aku beli slipper ni, dia nak belanja lagi aku. mahal Jom. daripada aku. Kepada anda semua di luar sana, setelah mencari kasut, setelah makan nasi kandar, setelah Acik dan saya buat trading tadi, so ada sedikit kekurangan lah. Tapi kita berada di Coffee Bean. Bubble Clan. Bubble Clan.
Bubble Clan, Bubble Clan. Diorang step high search je designer kopi lah. Ni Ahmad dengan Zack Zaini ni macam faham lah. Tapi okey lah, aku layan. Aku tak minum kopi. Aku biasa kat kedai kopi bawah blok aja kan. Hari ni ada orang nak belanja ke aku dengar. Boleh? Ha. Happy birthday. Apa tu? Ya kan ya. Thanks bro. Pasal dia dapat business 1.94 Yeah. apa billion.com kan? Ada 15.555. Oh, okey kau ada 50.55 lah kasih. I'm in the Bubble Clan, Bubble Clan, Bubble Clan, Bubble Clan. I'm in the Bubble Clan, Bubble Clan, Bubble Clan, Bubble Clan. I'm in the Bubble Clan. Okay guys, ini episod yang terakhir kita buat untuk Acik for Bubble Travels Cik Macam mana perasaan dia? Perasaannya amat memberangsangkan. Okey lah. Tapi on serious note, okay guys, memang hati berat nak tinggalkan Bubble Clan, tapi kerana apa, keperluan ataupun komitmen I still need to move on lah. Tapi aku rasa aku have a very good enjoyable moment for this 1 year stint with Bubble Clan. And terus terang from where it started till now, dia dah jalan jauh lah. And I'm proud to be part of dia punya achievement stage. Cantik. Tapi korang keep on supporting and keep on push diorang ni, Ahmad semua, push them for higher achievements. Alright, dari pihak The Bubble Clan, kita terima kasih kepada Acik dari daripada nama Consultant. Dan apa-apa pun tetap siapa yang nak masuk clan tetap still one of us the clan. Jadi kalau ada projek in the future jangan segan-segan untuk kita calling, untuk kita collab lagi. Dan we end this on a high note. Semoga sukses selalu Acik dari The Paranormal Consultant. Dan ini dia Zack, macam mana Zack? Okey, terharu. Tapi seseorang yang meninggalkan legacy. But no matter what, kita will still continue whatever it is. Orang yang berangkat lalu pergi, kita akan masih sambung lagi perjalanan kita seterusnya lah. And it won't stop lah, it won't stop. And hopefully kalau kat luar sana ada orang yang ingin berpartnership dengan kita doing this Bubble Travel, the podcast, everything, it will be, we will welcome in open arms. Dan kalau mana tahu ada sesiapa yang nak ingin jadi podcaster, you want to do all these few segments, come email us, alright, contact us, then we will do. Alright? Alright, and signing off guys. Thank you all. Signing off, kami, Zack Zaini. Hey, bukan kami, kau seorang je Zack. Tak ada Zack Zaidi kat sini pun. Zack. Kami dari The Bubble Clan Podcast. Signing off. Assalamualaikum. Okay, that's why I say thank you semua, all the viewers, all the supporters and all the listeners. I love you and thanks Ahmad for all these wonderful things and check it out. Bye. Yang penting happy buat semua.